Hai semua, saya Naci. Welcome back to RVZ. Sebelum kita mulakan agenda kita hari ni, Naci nak cerita sikit tentang apa itu Robozoid. Malah Robozoid. Mesti korang nak tahu apa itu Robozoid. Tapi sebelum tu, kalau boleh, belanjalah dulu Naci. Like dan komen untuk video yang lebih menarik. Subscribe dan tekan bel ting 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 untuk update video RVZ yang akan datang. Jadi, tunggu apa lagi? Kita roll the intro. Okey, Robozoid ni dia ialah robot besar yang dikontrol oleh Robozeta. Robozoid ni selalu muncul pada scene akhir setiap episod untuk berlawan dengan raksasa besar. Saiz dia memang besar, sama besar dengan Ultraman Dyna. Rupanya pula, handsome, macho macam Gundam tu. Lepas tu kan, Robozoid ni dia start dengan 5 kenderaan. 5 Robozeta ni dia bergabung menjadi satu warna sebab S1 Color and Unity. Robozoid ni dia tak boleh go kalau salah satu Robozeta tak cukup tau, sebab dia jadi cacat dan susah nak lawan. Zeta Tank, Zeta Jet, Zeta Speeder, Zeta Rammer dan Zeta Hover dia bergabung jadi satu robot. Lepas tu pula, ciri khas Robozoid ni dia boleh seru pedang dia dari langit tau, dan pedang tu keluar dari portal. Kat mana portal tu? Portal tu sebenarnya daripada markas Robozeta tau korang. Apa lagi? Ayo! Untuk sumber kuasa Robozoid ni pula, markas Robozeta dijana sepenuhnya oleh Xenochip. Kiranya Xenochip ni bukan besya-besya ya. Kuat kan kuasa si Xenochip ni? Walaupun kecil kemetot je. Serangan Robozoid ni dia pakai pedang dia tadi tau. Dia tahan besar pedang dia korang. Nama pedang ni ialah Zeta Saber. Nama serangan Robozoid ni pula adalah Zeta Slash dan Zeta Beam. Gempak kan korang? Menarik kan cerita pasal Robozoid ni? Kalau korang nak tahu lagi pasal Robozoid, jangan lupa like, share, follow dan subscribe YouTube, TikTok dan Instagram Robozeta. Okeylah, Naci nak sign off dulu. Moga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Go Robozeta! Go!